Lelaki yang berpura-pura cinta, apakah ciri-cirinya? Ciri pertama yang paling jelas kehihapan adalah kedekut. Kalau sekadar berkira itu masih wajar. Tapi peliknya, ini bukan sekadar kedekut, malah sering mengeluh tiada wang. Kerana sebenarnya, dia mahu anda turut membiayai keperluannya. Seterusnya, ciri berikutnya, lelaki ini tidak peduli pada anda. Sikapnya sangat tidak acuh. Anda perlukan apa, anda mahu bagaimana, dia tidak pernah peduli. Kalau anda marah atau berasa kecewa, dia turut marah semula. Bukannya mahu menenangkan, apatah lagi menyedari kesalahan. Dan ciri terakhir, kata-kata lelaki ini tidak boleh dipercayai. Antara ucapan dan tindakannya tidak sama. Hati-hati dengan lelaki sebegini kerana besar kemungkinan dia hanya mahu mengambil kesempatan ke atas anda. Pada pendapat anda sendiri, apa lagi ciri-ciri lelaki yang tidak benar-benar cinta? Boleh tuliskan di ruangan komen atau hubungi nombor di bio jika perlukan cara spiritual yang tidak nampak untuk memikat hatinya supaya menjadi benar-benar cinta.